saya tengok masalah yang sekarang ni when it come to trading investing. Kan sekarang ni saya tengah running consistent game plan punya 3-day live. Sorry kalau siapa tak masuk tu, saya dah jalankan ni. Tapi sama saya nak sharekan pada you satu angle di mana macam mana nak konsisten kan. Jadi key nak konsisten ni, kebanyakan konsisten ni dia ramai orang macam ada takrifan ataupun definisi konsisten sendiri. Maksudnya dia macam fikir konsisten ialah aku takkan walau macam mana pun loss. Contoh, aku mesti biru semua, tiap bulan mesti positif, tiap hari kena positif. Dan ada orang kata konsisten juga ialah mesti ada contohnya basicnya ialah at least 10% per day. Ni geng-geng bengong sebenarnya, tapi saya komen juga lah kan. Mungkin dia tak tahu ataupun memang dia tahu tapi dia buat tak tahu, ataupun dia tak nak tahu apa dia nak tahu dan nak buat apa dia nak buat. Jadi konsisten ni sebenarnya pada saya ialah melibatkan satu, of course basic dia profit and loss. Kita kena tengok satu period of time, sama ada saya lah paling minima pun ialah sebulan. Minima cepat sangat dia tu. Up and down dah tengok sebulan tu dapat apa, macam tu. Ataupun teruk tengok sangat adalah 2 bulan sekali tengok. Total tu rupanya 7%, 1 bulan loss, 1 bulan profit. Itu juga konsisten guys. Satu quarter itu juga konsisten. 1 year rupanya boleh buat 30%. Itu dah bagus. Kalau you compare dengan conventional business, even saya buat research untuk Asian punya country pun, tak kira lah Filipin ke Thailand ke Brunei ke Singapore ke, semua range sama macam ASB kita, EPF kita je. Jadi ini dah outperform the market. So apa yang kita cakap sebenarnya, betul tak? So dari segi konteks konsisten ni, dia key dia simple lah guys. Ini je. Untuk konsisten ni, you kena faham konsisten ni dia tidak boleh high return, dia mesti low return. Itu mindset kena ada. Attitude toward consistent tu, how you see think pasal consistent ni ialah you see differently. Dari segi ialah dia mesti low return, dia mesti low risk dan sekaligus dia jadi low return. Jadi dia tak ada istilah consistent ialah dia akan menyebabkan you consistent flip. Sebab kalau you flip, you boleh buat 1000%, you akan mampus juga 100,000%. Jadi kunci dia ialah konsisten, bermaksud dia mesti low return. Maksudnya macam mana? Maksudnya simple as 1%, 3%, 5%, 7%, 10%, no more than 10%. Alright, itu masuk konsisten satu duduk. Tapi kalau saya selamba je buat 50%, buatlah satu hari kau mampusnya boleh berhenti. So jadi sekarang ni point saya ialah konteks dia 2 step je. Okay, step pertama untuk konsisten adalah satu, ada ability untuk make money. So dia balik kepada you punya one proven trading method. Apa kata trading method you? Dalam kes ni biasa saya sebutlah one good setup. Apa one good setup? You pakai satu benda je. Itu confirm konsisten. Itu key utama dia. Maksudnya you kena ada one proven trading method. Dia dah confirm dah dari segi win-loss ratio, risk reward ratio, back test dia, forward test dia. Di mana saya selalu kongsikan, gunakan saya punya konsep yang kita gunakan lebih mastery. Benda tu paling senang, low hanging fruit, quick win, evergreen market structure. Tak kisahlah market volatility ke apa, memang kita boleh dapat punya. Dan nombor satu ialah make money. Nombor dua ialah macam mana untuk become consistent. Kunci dia dua ni je. Low risk money management. Sebesar mungkin capital, sekecil mungkin lot size. Paling basic dia $1,000 0.01. Tak ada $1,000 guna $10 account sen, jadi 1,000 sen. Tak payah lebih, tak payah kurang. Ini formula dia. Saya terangkan kemudian lah pengiraan dia. Nak kira macam mana atas kereta ni kan, nak tunjuk you board ke apa sebagainya. Okay, yang seterusnya ialah bergerak konsisten. Dia mesti risk driven mindset. Dia tak boleh reward driven. Risk driven simple je. Fokus kepada survive dalam market, fokus kepada protect capital, fokus kepada never lose money. So contact dia never lose money simple je. Contact never lose money ialah iaitu fokus kepada konsep di mana Warren Buffett pakai. Apa Warren Buffett pakai? Dia pakai ialah konsep rules when it come to trading, rules investing, rules trading investing dia ialah never lose money. So jangan sekali lah fikir ialah dia. Rules number 2 ialah remember rules number 1. Jadi kalau you fokus je pada benda tu kan, risk driven mindset tu, saya boleh garanti lah you konsisten. Lepas tu macam nak kaya, miskin lah. 1000 USD 0.0 saya faham. Ramai sifu yang lama pun hentam saya bodoh punya zero kan, 0.01. Bila nak kaya penakut, pergi mampus dia lah. Buat je apa saya cakap ni. Dan macam mana you nak kaya raya lah, you scaling. Scaling tu dia plug and play yang bagusnya. Alright, so jumpa lagi.